Keradangan saluran pernafasan pada pesakit asma akan menyebabkan beberapa simptom. Keradangan saluran pernafasan berlaku akibat pengumpulan sel radang di saluran pernafasan. Sel radang ini termasuk limfosit, eosinofil, neutrofil, sel endotelial dan makrofaj. Banyak kajian menunjukkan bahawa sel-sel imun dan penghasilan sitokin memainkan peranan penting dalam patogenesis asma. Metadikol mempunyai saiz zarah kurang daripada 60 nanometer yang boleh melalui saluran brankial terus ke paru-paru dan bertindak pada kawasan kecederaan pada pesakit asma. Metadikol mengikat reseptor vitamin D dan membantu mengawal asma dengan mengawal tindak balas imun. Metadikol juga boleh meningkatkan tahap vitamin C untuk mencapai kesan antioksidan, menguatkan fungsi imun, mengurangkan eosinofil dalam trakea, dan mengurangkan kerosakan paru-paru. Metadikol menghalang tindak balas imun yang berlebihan, mengurangkan faktor keradangan, serta melegakan bronkospasma dan keradangan paru-paru. Akhir sekali, untuk penjagaan kesihatan, anda perlu mengambil 3 semburan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Orang yang mempunyai masalah kesihatan boleh mengambil 5 semburan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Sekian sahaja. Terima kasih.